Honda baru sahaja launch Honda Vario 125 Street ni. Jadi, apa yang berbeza dengan Honda Vario 125 yang biasa? Yang paling ketara adalah dekat bahagian handlebar. Untuk Vario 125 Street ni menggunakan jenis naked handlebar. Bila tengok balik memang nampak macam abang dia CADV 160. Panel meter pula jenis floating, masih lagi menggunakan digital LCD. Untuk Honda Vario 125 Street ni, dia mendapat sedikit kemasukan kosmetik baru pada bahagian plastik sekitar lampu hadapan dengan retika bentuk V yang diperkemas dan juga dekat bahagian lampu belakang untuk disesuaikan dengan image casual rugged. Untuk Honda Vario 125 Street ni, ada tak any features update ataupun ciri-ciri praktikal yang telah diperbaharui? Of course lah ada. Selain daripada menampilkan warna yang lebih ekspresif dan berani ni, ada beberapa update yang terbaru untuk Vario 125 Street. Untuk charging port, sekarang dah di-upgrade kepada slot USB-C untuk support fast charging. Untuk enjin, masih lagi menggunakan enjin bersaiz 124.9cc yang sama juga dengan Honda Vario yang biasa. Yang mana satu pilihan korang? Vario 125 biasa yang lebih simple dan kemas ataupun Vario 125 Street yang lebih stylo dan ranggi? Cuba komen pendapat korang. Bye!